Okey, sini ada promosi songkok di kawasan Kulim ya. Dapat Kulim. Menyambut Aja Fitri tahun ini ramai. Pakaian ni kayak ada jual. Okey. Bayar kayo. Dapat membeli songkok dengan keluarga ni. Pada sambutan hari raya Fitri ya. Okey. Yang koyak kampung 5 helai 100. Koyak kampung dekat. Okey, ni ada jualan kantong. Kantong. Untuk hari raya ya. Hari raya Fitri. Bagi-bagi dekat jenis corok. Hanya satu RM5. Ini ada sampo ya, bahagian sampo raya. Ada jual di sini ya.
Okey, ni daripada ais kuku lem lah, ais kuku lem. Pada tahun ini mengakhiri juga pembicaraan Tok Kanal Tunaraya. Jesi dengan panjang, Jesi dengan pendek. Kita bagi promosi beli satu percuma satu. Jesi gerak harga harga luto. Rumah batu jendela kaca barang baru satu harga. Masuk. Kita ada Jesi dengan pendek. Yang S sampai 2SL. Itu dia harga RM10. Beli satu percuma satu. Harga itu harga masuk. Kita juga ada baju muslimah harga RM45. Lalu satu dia. Masuk. Yang jauh dekat, yang dekat saya rapat. Masuk data Audi. Kotak semua. Ada baju ya, bukan belanja, bukan. Ada baju dia sokong kita Sokong kita ada kotak semua, walaupun kecil ya, kita tembak bola-bola. Harga biasa, tanah naik punya harga biasa. Kita jual 20 dengan 25. Sebelum pun tak ada baju pun kita jual 20 juga. Hari ini ada baju kita jual 25 ringgit, 20 ringgit juga. Nah, mudah. Stok apa yang ada atas meja saya? Ada pemasok, kita lelong kosmetik. Setting spray 1 minute mereka pun masih ada stok lagi. Ada pemasok, kita lelong kosmetik saya malam ni. Lelong kita belum buat lagi. Ada semua stok dia dah lelong. Kita belah kiri tu ada banyak apa-apa masuk, pilih tu. Rontok dia harga, untuk rugi belakang kira 1400. Masuk, pilih 1400. Cuci barang. Jangan simpan lagi tu. Pilih.
masuk dalam 3 line 100 bang. Buat raya, dua hari lagi. Belanja terus, tak payah tunggu barang raya. Barang premium tu 4 line 100 tu. Cari kat Shopee, cari kat TikTok, tak jumpa. Seluar Haji ni kita punya barang sendiri. Cari Expo, bukan kita Expo ni, satu Malaysia tak jumpa. Barang SZG pegang seorang saja tu. Pilih masuk, pilih betul. Yang mana mau masuk pilih ya. Pilih selagi raya belanja. Ya, 1 RM20 ambil 2 RM30 ya. Boleh campur. Ya, boleh campur. Yang mana nak masuk pilih tak ya. Boleh pilih ya. Pilih selagi ada ya, belanja selagi berada. Ya. Jangan bagian daripada Expo. Baik, terima kasih yang baru sampai. Terima kasih. Alhamdulillah terus bersama kami pada malam ni yang nak dapatkan kelengkapan raya tuan-tuan. Sebab tu saya kata dataran kulit malam ni, siapa yang cepat dapat baju raya yang kita lelongkan pada malam ni, insya-Allah tuan-tuan. Kita nak lelong baju raya kat malam ni. Depan saya ni kita lelong kak. Kalau anak-anak belum beli baju raya bang, depan ni kurta RM30, baju kurung RM30. Main cepat. Malam ni kita nak bagi lelong saja kat abang-abang kita. Baju kurta untuk dewasa 3 line RM100. Baju kurung malam ni 3 pasang RM150 depan saya kak. Okey, jangan terima pengurus bagian Expo Kulim ya, berkata baju raya anak-anak dan ibu bapa ya. Itulah. Jumpa lagi daripada saya. Jauh ke daerah kawasan Kulim ya, Kulim Expo. Okey, jumpa lagi selamat malam dan salam ada fikir dan Ramadan. Bang, singgah kak, singgah malam ni kita nak lelong baju raya malam ni. Pilih bang, pilih.